Lawan pada ujub ini ialah tawaduk. Dia tidak kagum pasal apa? Pasal sebenarnya kalau kita tengok dalam surah Al-Insan itu pun Allah yang memberi kita kekuatan untuk buat sesuatu. Kan? Allah bagi kita macam-macam. Yang kita dapat tangan, saya boleh bercakap sekarang ini, sebenarnya ialah Allah yang bagi mulut. Allah yang bagi idea, ilham. Kan? Otak ni Allah yang bagi. Jadi tak ada apa pun. Kan kalau orang cakap, baguslah program itu, kita kena terus cakap alhamdulillah. Ya. Kalau kita tengok kepada sesuatu, kita cakap masya-Allah. Yang begitu kan? Pasal apa? Pasal kalau kita tidak serahkan pada Allah SWT, apa jadi? Dia adalah dosa. Dia bila orang yang kagum pada amal sendiri ini, dia rasakan bahawa amal orang lain ni ya. Dia tak nak puji orang lain, tak nak iktiraf orang lain, pasal dia nak dipuji pada diri sendiri. Dia nak dipuji. Kalau saya buat baik, tak dipuji, alah, kita perlukan motivasi. Betul lah, kita memang beri motivasi pada anak kita. Tahniah, buat homework. Tapi kita jangan jadi orang yang ingin diucapkan tahniah dan juga ingin dikagumi oleh orang lain. Susah ke tak susah, tuan? Susah kan? Tapi kita mohon pada Allah SWT, bagaimana kalau kita tersilap ini, kita istighfar. Kita istighfar, ya Allah, aku sebenarnya tak boleh ingin rasa dikagumi oleh orang lain. Pasal ini semuanya adalah daripada-Mu, ya Allah. Engkau yang bagi. Kata Syairul Bariah, kadang-kadang tak sedar. Memang, kadang-kadang tak sedar, tapi jangan sampai penyakit ini jadi kanser. Tuan-tuan tahu jadi kanser? Kalau riak ni jadi kanser, tuan-tuan tahu apa kesannya? Dia memang suka nak nampak, dan kalau dia pergi umrah ke, pergi solat ke apa, semua dia nak post dekat media sosial. Semua nak beritahu, kan? Semua kebaikan dia nak beritahu. Ya, kalau gurur ini apa? Kalau dia dah jadi kanser, orang ini narcissism. Dia rasa dirinya tak pernah buat salah. Dia istighfar pun dia dalam keadaan yang astaghfirullahalazim, lip service. Dia takkan baiki diri dia pasal dia rasa bahawa apa salah aku? Ini kanser. Kalau kanser ujub, apa jadinya? Dia rasa bahawa dirilah yang terpaling baik, terpaling. Rupa-rupanya dia terlupa bahawa semua itu Allah boleh tarik pada bila-bila masa. Ya, kalau ujub ini salah satunya Firaun lah, kan? Dia memang ujub betul. Dia kagum pada diri dia sendiri, ya. Pasal dia boleh, kalau Namrus itu dia boleh apa? Dia kata dia boleh bunuh orang, boleh menghidupkan orang. Pasal Nabi Ibrahim argue, Tuhanku yang mematikan, menghidupkan, dia boleh. Pasal dia rasa diri dia boleh buat, ya. Boleh buat. Selama hari ini aku berjaya, itu sebabnya kita boleh. Dia kagum pada diri sendiri. Bila hati itu terdetik, tuan-tuan, sebenarnya kita kena istighfar kepada Allah SWT. Ini yang dikongsikan oleh Syed Hawa dalam bukunya, dan ini sebagai scan penting. Okey, apa lagi?